Korang yang tengok cerita Pirates of Caribbean tu mesti tahu pasal kapal Black Pearl. Dikatakan kapal yang paling laju di Caribbean. Tapi kapal tu ada kisahnya. Macam mana boleh dapat nama Black Pearl? Awalnya kapal tu nama HMS Wittwens. Macam tu lah namanya. Maaf kalau salah sebut. Kapal Inggeris. Dan kaptennya adalah Jack Sparrow lah. Dia bekerja dengan East Indian Trading Company bawah Lord Cutler. Tapi satu hari ni si Jack ni tolak untuk bawa budak naik atas kapal dia. Senang cerita hamba lah. Si Cutler pun marah dan bakar kapal Jack tu. Masa tu Jack masih ada atas kapal. Dan bila dah bakar, kapal tu dah nak tenggelam. Di ambang maut tu Jack pun seru nama Davy Jones, si penjaga laut. Dia buat perjanjian untuk bangkitkan semula kapal dia dan Davy Jones pun tunaikan. Kapal tu naik semula ke laut, lebih garang, lebih laju dan warna hitam. Dia macam ada black spirit macam tu lah. Sebab tu nama Black Pearl. Tapi lepas tu kapal tu dicuri oleh Barbossa. Barbossa ni ketua kru untuk kapal Jack tu lah. Dia kena khianat dan Barbossa pun kena sumpahan. Lepas tu Jack pun usaha semula untuk dapatkan kapal dia. Cerita dia panjang, tapi kalau korang nak tahu lebih jelas, korang boleh baca dekat internet. Ataupun tengok cerita The Pirates of Caribbean. Cuma dekat sini saya nak ambil part pasal kapal Black Pearl tu je.